Teka-teki terjawab apabila usahawan terkenal Bonda Rozita Ibrahim akhirnya berkongsi foto bersama suami baharunya dalam Instagram semalam. Tidak memberikan penjelasan secara terperinci, ibu kepada usahawan Datuk Seri Alif Shukri itu hanya memuat naik beberapa keping gambar mesra bersama seorang lelaki di hadapan Kaabah, yang dipercayai sedang menunaikan umrah ketika ini. Menjawab persoalan pengikut, bulan Ramadan yang penuh rahmat ini, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh harapan dan tangan yang menadah keampunan. Ya Allah, kurniakanlah kami keberkatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, satukanlah hati kami dengan kasih sayang serta redha-Mu. Temukanlah kami dalam syurga-Mu yang abadi, kami sayang anak-anak kami, berikan mereka kekuatan untuk solat dan beramal kebaikan, katanya dalam hantaran Instagram. Selain foto mesra, Rozita turut memuat naik paparan tangkap layar daripada seorang pengikut yang menyatakan, rasa hairan punca wanita itu masih merahsiakan statusnya walaupun Islam menuntut untuk war-warkan perkahwinan. Benda baik, kenapa Bonda nak sorok suami baru? Sampai bila? Rasanya semua netizen dah tahu melalui Ain, penjelasan yang tidak mendatangkan fitnah kepada kami. Saya mendoakan kebahagiaan, semoga kekal hingga ke jannah, ujar pengikut terbabit. Dalam hantaran tersebut, pelakon Datin Rebecca Islam yang merupakan adik kepada lelaki terbabit turut meninggalkan komen mendoakan urusan mereka dipermudahkan. Alhamdulillah, semoga segalanya dipermudahkan buat Abang Long dan kakak iparku. Umrah mabrur, amin, katanya. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.